PN duduk atas kursi, dia duduk atas rumput. Balik satu pagi, semua bini cari tungau. Kesian. Astagfirullahaladzim. Fitnah. Tengok. Pembinaan monorail. Allah. Isu-isu lapuk. Monorail mana? Kalau tengok monorail sekarang. Monorail mana? Berapa kali rosak saudara? Berapa kali rosak? La ilaha illallah. Berapa kali rosak? Setiap benda yang bernyawa pasti mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Manusia yang Allah cipta pun sakit. Sedangkan mesin ni mana ni? Dia mengaji mana ni Samsul? Orang naik ikut pintu biasa, turun ikut tangga bomba. Inilah negara maju ciptaan kali rosak. Ini negeri Melaka ni merupakan negeri anugerah Allah pemimpin dia. Tak macam Selangor, tak macam negeri-negeri yang pembangkang perintah. Negeri Melaka adalah negeri maju. Melaka bandaraya bersejarah. Melaka 751 tahun. Melaka berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan negara-negara yang lain. Kita lihat negeri Melaka terbinanya masjid, surau dan rumah ibadat. Negeri Selangor yang terbina adalah pusat pelacuran setiap hari yang menjadikan masyarakat Islam rosak akhlak oleh kepimpinan kerajaan negeri